menabung, bila kita menabung dan kita korek tabungan, katakanlah tuan-puan menabung RM500. Lepas tu hujung bulan korek balik RM500. Ending dia ialah zero. Okey, sebab kita korek RM500 ni dengan penuh rasa bersalah. Aduh, aku dah menabung awal bulan, lepas tu aku korek balik, ending dia kosong. Kita tak apa, bulan depan menabung lagi RM500, lepas tu korek lagi RM400. Aduh, aku menabung RM500, korek RM400, tinggal RM100. Tapi at least tabungan kita bertambah RM100. Menabung lagi RM500. Aduh, berpada-padalah belanja. Kita pun dah mula berkira-kira sebab rasa bersalah sangat korek RM400 bulan lepas. Okey, bulan ni korek lah RM200. Ada lagi RM300. Lepas tu tabungan dah bertambah jadi RM400. Bulan depan, apa lagi aku nak buat supaya aku tak korek RM200 ni? Tengok keajaiban berlaku bila kita start menabung. Okey, menabung RM500. Tapi tak perlu korek ni sebab apa? Bawa Grab, cari extra lah. Hujung minggu free, cari extra RM200. Bawa Grab jadi rider, buat apa, something part time. Dah tak perlu korek. Dah dapat bersih menabung setiap bulan RM500. Nampak? Impact dia bila kita mula menabung. Bukan kira duit cukup ke tak cukup. Sebab bila mula menabung, kita dah mula ada target. Behavior kita tentang kewangan dah berubah. Nak belanja berkira-kira. Dan bawa hutang kita fikir panjang. Kalau kita buat hutang, kita kurang jumlah nak menabung ni sebab komitmen hutang. Tapi kalau tak menabung, kita belanja tak berkira-kira. Kita tak hutang pun kita tak fikir panjang. Ada peluang buat loan. Okey, lepas tu tak fikir dah nak cari extra. Sebab kita tak fikir menabung. Bila kita dah fikir menabung, kita akan cari extra. Nampak banyak keajaiban menabung. Saya ada tulis keajaiban berlaku bila kita mula menabung dalam blog saya tu, tuan-puan baca. Okey. Jadi lama-lama kewangan kita makin baik. Memanglah tak cukup. Memang kita always pokai. Saya jamin lah bagi siapa yang mula mungkin 3 ke 5 tahun pertama yang mula menabung, dia akan always pokai. Pokai ni maksud apa? Duit dia always habis tapi tabungan masih ada. Lama kelamaan tuan-puan, makin bertambah kaya. Lama-lama kita tak perlu korek pun. Tabungan tu, lama-lama tabungan ada banyak. Bila tabungan banyak, itulah saya start beli gold, emas public gold ni tuan-puan. Bila tabungan saya banyak, saya start dah beli emas. Daripada duit saya kena makan inflasi, letak dalam SB tabung haji, lebih baik saya simpan, saya selamatkan daripada inflasi, beli emas. Dan bila beli emas, saya tak peduli pun tentang harga. Sebab apa? Saya ada simpanan yang bagus, ada emergency, saya ada simpanan. Emas ni duit yang tak tahu nak buat apa untuk long term. Park dalam bentuk emas, simpan dalam bentuk emas. Okey. Jadi bila kita dah mula menabung, kita dah mula tak happy dah dengan hutang. Sebab setiap hutang yang kita buat, kita akan mengurangkan kemampuan menabung. Contoh, hutang beli kereta. Beli satu kereta yang biasa-biasa, hilang dah kemampuan menabung. Ni, satu kereta tuan-puan. Ni berdasarkan pemerhatian saya, beli satu kereta yang biasa-biasa, mengurangkan jumlah tabungan at least 1,000 sebulan. Kemampuan kita untuk menabung. Sebab kos beli lain, kos bela lain. Jadi sebab tu orang yang dapat menabung dengan baik, dia berkira-kira, aduh nak beli kereta yang ada ni elok lagi. Kenapa nak beli baru? Yelah, walaupun mungkin tak berapa cantik lah kereta tu lama, tapi masih boleh bergerak daripada point A ke point B. Okey dah. Tapi bagi siapa tak ada tabungan, dia fikir loan apa yang aku boleh buat yang paling maksimum sekali yang bank boleh bagi. Jadi sebab itulah sampai kerja bertahun-tahun, akhir sekali tabungan tak ada, hutang bertambah, kaya pun tak kaya. Anything happen, back to zero. Dah kerja bertahun-tahun dah kerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, anything happen, back to zero. Habis selama 10 tahun kita bekerja, 15 tahun bekerja, 20 tahun bekerja tu apa dari sudut kekayaan kita? Zero sebab tak menabung.